Hello guys, selamat datang ke MFS Hobby Channel, channel hobi untuk kita semua. Okey, so untuk video kali ni sekarang aku berada di Wan Utama dekat Petaling Jaya. So hari ni kita nak pergi ke Layar Senja Papazola. So kalau korang nak parking boleh parking kat area sana lah. Dan kat sini aku tengok orang dah start ramai. So jom, sebabnya aku ada beli tiket untuk dapatkan event Papazola punya kad. Okey, so eventnya dekat dalam ni, kat dalam taman ni. So namanya Taman Sentral Bandar Utama. Okey, jom. Okey, harapnya tak ramai orang lah hari ni. Tapi mustahil lah sebab selalunya event-event macam ni ramai orang kan. Okay, so tamannya kat sini. Dan dia punya pendaftaran dekat depan sana lah. Kena jalan jauh sikit. Dan ni kat sebelah kiri aku ni ada bandar utama, OU lah, Wan Utama. Okay, let's go. Okay, so kita kena jalan jauh sikit. Kat depan tu ada dah dia punya banner-banner je lah. Kita tengok kat sini. Aku pergi ni pagi, so aku rasa tak ramai orang lah kot. Okay, so ni banner dia PP. Ni sementara sempena cerita Papazola the movie kan. So kita ada buat event collaborate dengan GSC. So ni dia punya signboard. Dan kita akan masuk sini lah. Tapi yang ni stroller tak boleh lalu lah sebab dia tutup kan. Okay, so ni Central Park Damansara Utama. Okay, jom kita masuk. Sebabnya aku lalu troli, kita laluan troli, laluan stroller lah. So kat sini aku langsung melalui tepi lah kat tepi tandas. Dan kat sini kalau korang tengok sini ada banner Papazola the movie. Ni dia. Okay, so ini hero kita, hero kebenaran. Okay, jom kita masuk dekat pendaftaran untuk redeem apa ni? Redeem card event. Sini Layar Senja ada kaunter tiket, kaunter penebusan harta karun. Okay, dan kat sini ada tentatif je lah. Aku zoom lagi dekat. So acara je satu hari je. Daripada pagi ada pertandingan kad, penyampaian hadiah, ada apa ni, meet and greet, Papazola meet and greet, dan malam ada tayangan khas. So ni kaunter penembusan, kaunter tiket. Okay, let's go. Okay, so sementara nak tunggu ni kita tengoklah suasana kat sini dulu. Aku belanja korang suasana kat sini buat yang tak berkesempatan untuk datang sini kan, orang-orang yang jauh. So inilah suasana je untuk Layar Senja Papazola the movie. Okay, so kat depan ni kalau korang datang ada kaunter tiket lah, kena datang sini lah untuk redeem korang punya tiket tu. Ada orang ya. Ini dalam ada popcorn, and then ada bagi itu treasure hunt punya. Ini boleh collect stamp. Collect stamp dengan booth dekat booth. So collect stamp, and then boleh redeem hadiah. Yes. Oh, okay, cantik. And then boleh dapat VIP itu untuk hand punya. Oh, okay, itu. And then nanti you boleh pakai and then masuk dalam VIP sitting area lah dekat wayang. And then boleh menonton itu wayang. And then ada itu event card. Okay. Thank you. Okay, thank you. Okay, so ini kita dah redeem 2 bag. Kat dalam ni adalah barang-barang dia, ada popcorn, ada kad, ada apa ni? Kad dia, dan ada VIP punya zone lah untuk 2 orang. Okay, so jom kita masuk. Dan ada dapat treasure map kalau korang tengok kat sini. Sekejap aku tunjuk kan. Treasure map dia. Ni ada treasure map. So korang boleh hunting lah kat sini. Ada aktiviti, ada macam-macam aktiviti. Nanti kalau dah dapat semua boleh redeem kat kaunter penembusan lah kat sebelah sana. Okay, jom kita tengok apa yang menarik dekat sini. Okay, so ada rezeki anak-anak dapat belon. Abang ni belanja. Ya, satu. So seorang satu. Alhamdulillah dapat belon. Alright. Terima kasih bang. Okay. Okay, so kita nak pergi ke tempat tournament. Kat sini ada tournament tapi aku tak masuk. Sebab aku tahu kalau aku masuk aku tak akan menang. Aku tak pandai main. Okay, sini ada budak-budak main bola.
So layar pacak je dekat situ. Kalau korang beli yang keep share apa yang tadi kat tu akan dapat VIP je lah, boleh duduk kat situ. So tournament ada dekat sini. So aku share sikit lah tournament, suasana tournament dia. Satu, dua, tiga. Cik. Kuning. Betul. Soalan yang kedua. Jangan banyak lagi. Ada SM collector Yang juga main sini. teruskan bermain ya. Soalan kedua. Soalan susah yang nombor 2. Kalau tadi cobot. Sila beritahu saya warna power steering Mechabot. 1. Baik, tak apa. 2.5. 3. Abang berbaju merah. Eh, dapat. Merah. Apa yang merah? Mechabot. Betul. Alhamdulillah dapat. Terima kasih daripada SM collector. Okay, thank you. Susah bagi. Sila beritahu saya ya. Ini suasana tournament. Let's go. Nama power steering warna pink yang ada di filem Papa Zola The Movie. 1, 2, 3. Okay, rezeki guys, aku dapat jawab soalan dan aku dapat kad event lagi untuk gala premier Papa Zola. Alhamdulillah rezeki. Okay, so aku nak hunting ni. Hunting apa benda ni? Layar senja punya. So tempat pertama kita kena ke Cycle Carriage. Okay, let's go. Jom kita ke sana. Sebab tadi staff tu kata taman ni dekat situ. Tema putih ni. So jomlah kita ke sana untuk kita dapatkan cop. Okay, let's go. Okay, so kat belah sini adalah tempat layar pacak je lah. Wayang pacak je. Dah setiap kerusi untuk VIP. So kalau korang beli tiket boleh lah tengok wayang pacak sampai malam pukul 10. Okay, jom kita redeem Circle Carriage punya chop. Let's go. Pagi. Nampak cop. Ha? Nampak cop ah? Nampak tak baca? Belum, baru nak mula. Betul, Malaysia. Okey. Betul. Abang boleh jawab satu soalan tak? Yang senang punya. Ada soalan lah Ada, macam. easy. Okay. belakang tu? Abang tahu tu model apa tak? Kereta yang Kereta belakang. nama siapa? IG story. C10. Ya betul. Okey. Motor. Okay, soalan ni mudah lah. Nampak tu ada nombor plate. Abang nampak lucky draw tak? Lucky draw. Kalau tolong kita ambil gambar dengan kereta kita, lepas tu hashtag kita punya company. Lepas tu boleh join lagi tu, itu saja. Okay. Senang. Okay. Okey, thank you bang. Terima kasih. Boleh. Atau Okay, jom kita pergi ke checkpoint yang seterusnya, iaitu reward punya checkpoint. Okay, let's go. Okay, so kat sini mudah sikit tau. Sebab kalau korang tak tahu, ada orang bagi tahu tempatnya. So kita senang sikit nak pergi ke setiap checkpoint. Okay, let's go. Kita pergi ke checkpoint reward. Okay, so seterusnya kita nak pergi ke checkpoint reward. Jalannya jauh sikit, so korang kena bersenam sikit lah, keluarkan peluh kan. Barulah sihat. Cuaca hari ni pun cantik Cuaca cantik, tak hujan. Alhamdulillah. Okey, kita dah sampai ke checkpoint 2, checkpoint reward. Jom kita kumpulkan chop. Ada dua ni aku nak dapatkan chop untuk reward pula. Okey, let's go. So, sebelum tu kat sini ada banyak lagi lah bus-bus Monster. Ada ni layar senja, ada jual-jual kad, ada macam-macam lagi lah. Magalan, layar senja dan sebagainya. Okay, let's go. Ini Yellow tu Hello Kitty kan. Dah ni. Okey, boleh. Sekejap Ada satu spot. Okay,
Okay, next ada booth Monster punya, ada barang-barang Monster. So jom kita tengok. Sini ada banyak barang-barang dia, barang-barang legend. Sini pack Anchor Strike. Anchor Strike. Tapi aku rasa SR dah tak ada dah ni kat sini. Mesti orang dah ambil kan. So kat sebelahnya ada Heroes Unite. So ni ada pack Heroes Unite, Techno Breaker. Ni ada figura-figura baru. Figura yang terbaru release Papa Zola. Besok aku belanja korang. Dia ambilkan satu set. Papa Zola, Origami. Blizzard dan Nova. Okay, so ni Nova dan bawah ada Papa PP Zola. Okay, so jom. So jom kita kumpul cop. Ni ada topi. Topi Mechabot. Ni Bobo Boy. Dan topi Bobo Boy. Bobo Boy gentar. Okay, so jom. Okay, so kat sini aku ada jumpa kat Papa PP So aku nak beli Aku ambil dua untuk Papa PP punya kad, untuk aku main dengan anak-anak aku. Okay, so jom. Okay, so next kita dekat booth Monster untuk kita dapatkan chop yang ketiga. Okay, jom. Yang ni aku nak bayar ni lah, bayar kad PP Okay, jom. Chop dengan dua. Okay, so ni zone tic-tac-toe sebenarnya. Okay, so kita dah dapat 3 chop dan kita nak pergi ke chop terakhir iaitu chop GSC. GSC kalau korang tengok kat sini ada dia punya map kat sini. Kalau sesat ke apa boleh tengok map kat sini. Mama anti gila. Okay, so jom kita pergi ke tempat food court. Rasa dekat atas tu. Okay, jom. Okay, checkpoint terakhir je ada dekat atas ni checkpoint GSC Confederation. Dia lebih kurang pada checkpoint tempat makan sebenarnya. Okay, so jomlah kita redeem chop kita yang terakhir, memandangkan aku pun dah mengah berjalan jauh. Okay, so ni kita punya checkpoint je. Jom kita redeem. Okay, so ni boost untuk GSC. So kalau korang nak tengok kat sini, ni ada Zootopia. Ni dia Cimoboy dan ada Flash plus toy ni jatuh. Ni tabung ni comel tau. Ni adalah lagi wayang cerita lain kan, adalah barang-barang dia lagi. Ni show ni aku nak belanja korang. Okay, jom kita dapatkan chop yang terakhir. Chop. Ni kalau nak chop, letak gambar di box. Perfect. Oh, okay, kejap Okay, yang ni ada task sikit. Kalau nak dapatkan chop, kena ambil gambar dengan kotak ni. So jom kita selfie dengan kotak ni. Okay, so aku dah berjaya dapatkan semua chop dan kita akan redeem lah kita punya layar senja treasure ni. Tapi sebelum tu aku tengok tabung Cimoboy ni comel lah. Aku masih nak beli lah satu. Kita belilah satu Okay, memandangkan aku punya perut pun dah lapar, jomlah kita cari makanan apa yang best kat sini. Ni ada Boost Burger, beras jasmine. Oh. Okay, so untuk Boost jasmine ada aktiviti sikit. Kita boleh scan ni, nanti akan dapat beras percuma. Ada. Okay, so kita masuk dekat form dia. Okay, so kita dah buat scan barcode tadi. Jom kita redeem beras. Dapat beras percuma. Okay, alhamdulillah. Okay, terima kasih. Kita bagi dulu. Okay, so kita dapat dua beras jasmine. Bolehlah buat makan satu hari. Okay, so ni ada booth Pizza Hut. Macam-macam booth lagi guys. So jomlah datang sini. Satu hari ni je. Ada kek tapak kuda, Coca-Cola.
macam yang dia ada. So jom. Okay, korang tengok aku berpeluh-peluh guys. Oh, boleh kurus ni kalau hari-hari macam ni Takut. Masa-masa manis. Ya kak. Okey, setelah sejam berada kat sini, alhamdulillah berjaya habiskan semua chop-chop ni. Jom kita redeem, kita tengok apa yang kita dapat. Okey, tempat redeem ni kat tempat sama macam kita daftar tadi awal-awal. Dekat sebelah je ada kaunter untuk redeem harta karun tu lah. Okey, dengan syarat korang kena penuhkanlah semua chop-chop yang dapat tadi. Okey, aku pun dah mengah-mengah ni. Jom kita redeem hadiah dan seterusnya kita balik ke rumah lah untuk aku nak review kad yang kita dapat dekat event tadi dan tabung Cimobot beserta dua kad Papa PP yang aku ada beli tadi. Okey, so jom. Okey, so redeem je dekat situ lah. Kat tepi ni kan kaunter tiket tadi kan. Kat sebelah je ada kaunter penembusan harta karun kat sini. Okey, jom kita ke sana. Okay, let's go. Kita tengok apa yang kita dapat. Jom. Ni patak je. Okay, jom kita tebus. Okay, tunjukkan patak. Ni ni. Abang memang lak 2 terakhir. Oh, kenapa? Oh, dapat voucher. Dia memang limit untuk 100 orang je. Okey, alhamdulillah rezeki. Bukan rezeki aku, rezeki budak-budak ni. Okey, kita dapat voucher RM10. Bawa beg abang? Okey. Ha? Bawa beg ah? Beg ada bawa. Banyak Sekejap dapat. Ni biskut. Ibu nak beg. Beg. Tu beg kertas. Okey. Dapat beg. Mana topeng. Dapat kertas lukisan. Ada 2. Okey, sini ada buat. Ni pertandingan ke apa? Tak ada kan? Tak ada. Oh, kita bawa balik. Mana kat rumah. Okey, bawa balik rumah kalau kat rumah aje. Okey, jom. Air dah habis? Air belum? Air belum. Sekejap Betul beg. Tak cukup. Tak cukup tangan. Tak apa tak. Okey, jom. Okey, so selesai kita dah redeem tadi dan inilah hasil dia. Penuh beg ni. Okey, so aku rasa video aku dekat event ni sampai kat sini saja. So korang yang tonton video aku jangan lupa untuk like, share dan subscribe. Dan untuk video akan datang aku akan buat review kad event yang kita dapat dekat sini. So terima kasih kerana menonton MFS Hobby Channel. Kau tengok aku pun dah berpeluh sangat guys. Berapa kalori turun hari ni. Okey, so itu saja daripada MFS Hobby Channel. Kita jumpa di next video. Assalamualaikum. Okey, so aku belanja orang bas Papa Zola. Okay, tu ni bas dia. Oh, cantik dia warna pink guys. Okay, so ni 11 Disember 2025. So korang book tiket wayang cepat-cepat. Kita tengok Papa Zola 11 Disember ni. Okay, so ni bas dia. Oh, lawa gila kalau warna pink guys. Macam dekat TV. Macam dekat movie guys. Jalan Kelang Baru, Kuala Lumpur, Kampung Lama 15. Okay, so kita tengok daripada sini tepi pula. Okay, so ni wayang pacak. Tapi belum mula lagi. Kita tengok ada banyak kerusi kat situ.